tolakan positif tak dapat. Lantas perlukan tolakan. Tolakan tu penting. Kadang-kadang kita itu yang akan melahirkan tolakan itu. Maka dia dah bunuh 100 orang. Cari lagi seorang orang alim, bertemu. Orang itu benar-benar alim. Jika saya bertobat, Allah terima tak taubat saya? Ya, insya-Allah. Oh, positif. Dapat tolakan positif. Allah terima taubat saya. Saya dah bunuh 100 orang. Bukan seorang, 100 tuan. 100. Ya. Jika kamu betul-betul insaf bertobat, bunuhlah berapa ratus pun, Allah terima taubatmu. Yang penting jangan ulangi. Sekarang insaf betul-betul. Oh, dapat tolakan. Dapat tolakan. Tapi orang alim tu faham, tolakan tu mungkin sekejap saja. Sebab benda muka ni macam candu kadang-kadang. Seronok. Tangan ni dah seronok bunuh orang, pasal tak bunuh ni tak boleh hidup. Bahaya. Orang alim tu dah dia faham psikologi. Dia kata lagi satu kamu kena buat. Apa dia? Kamu pindah tempat. Tempat yang kamu ada sekarang ini, dia tolak kamu buat jahat lagi. Kamu dah insaf, bagus. Tapi bila kamu kembali pada kawan-kawan kamu, kamu dapat tolakan untuk buat benda salah lagi. Kamu pindah tempat, pergi hidup bersama dengan orang baik-baik. Dia pun laksanakan. Tapi di tengah jalan dia mati. Di tengah jalan kata Rasulullah dia meninggal dunia. Maka dengan kehendak Allah turun 2 malaikat. Malaikat balasan baik dengan malaikat azab. Berebut nak ambil nyawa dia. Maka datang malaikat ketiga kata ukur dia. Ukur jarak dia. Dekat dengan kampung jahat ataupun dekat dengan kampung baik. Ditakdirkan Allah dekat dengan kampung baik, maka malaikat balasan baik ambil nyawa dia, bawa roh dia. Nak cerita bahawa untuk perubahan yang betul, cari tolakan. Cari satu kekuatan maksudnya. Kekuatan mungkin daripada kesedaran yang kita tafakurkan. Aku ni, apa yang aku dapat dengan buat maksiat selama ni? Apa aku dapat? Yang aku dapat masalah. Tafakur yang melahirkan tolakan perubahan. Baca ayat Quran yang melahirkan kesedaran, juga tolakan. Kemudian carilah kawan-kawan yang baik. Carilah kawan-kawan yang baik. Jika nak berkahwin, carilah pasangan yang baik. Jangan silap memilih. Jangan tengok kacak dan cantik sebagai ukuran utama. Jangan. Ramai yang menangis selepas berkahwin dengan yang cantik dan kacak. Menangis lepas tu. Jangan tersilap. Carilah orang yang baik, yang boleh kita mendekatinya, dia mendekati kita dan menjadikan kita istiqamah di atas kebaikan, insya-Allah. InsyaAllah kita akan tengok soalan terakhir untuk petang ini. Dr. Daniel baru ini ke Singapura, apa pengajaran yang boleh dipelajari di sana? Alhamdulillah, baru balik dari Singapura seminggu 2 yang lepas. Alhamdulillah. Syukur di sana juga ada benda yang saya belajar. Antara yang menarik, bila saya sampai di Masjid Kampung Siglap, mungkin ada sebahagian mereka sedang melihat video kita petang ini. Saya seronok melihat Mahat Tahfiz yang dinamakan sebagai Darul Quran telah terbina di Singapura. Alhamdulillah. Dan saya yang kerdil, saya yang amat kerdil ini diminta membantu menyampaikan sedikit saja ilmu tentang bagaimana Quran hendak kita kaitkan dengan ilmu kontemporari, ilmu sains termasuk. Saya yang kerdil diminta membantu ke situ. Saya akan cuba bantu dengan kekerdilan saya, insya-Allah. Tetapi yang menarik perhatian saya ialah pembinaan Darul Quran Singapura ini di Masjid Kampung Siglap ini adalah hasil sumbangan masyarakat. Dan apabila saya bertanya berapa yang nilai harga pembinaan Darul Quran ini, macam kita Mahat Tahfiz lah, berapa kosnya, mereka mengatakan sumbangan masyarakat ini membiayai kosnya. Masyarakat telah menderma jumlah 4.5 juta SG.
Dan kita faham di Singapura memang polisi kerajaan tidak memperuntukkan dana untuk mana-mana agama. Untuk mana-mana agama, termasuk agama Islam. Kerajaan tidak memperuntukkan dana untuk mana-mana agama. Jadi semua agama sama-samalah main peranan untuk membantu agama sendiri. Maka umat Islam di Singapura dengan keadaan seperti itu sudah ada kesedaran, Masya Allah. Mereka tahu jika kita tak bantu diri kita, kita tak mampu bina agama kita. Maka anak-anak kita dan masa depan anak kita mungkin hancur dengan kemiskinan jiwa kita hari ini yang tak mau berkorban demi agama. Maka 4.5 juta SD, kalau kita kalilah dengan nilai pertukaran wang kita 2.385, lebih daripada 10 juta ringgit Malaysia sumbangan masyarakat. Masyarakat Singapura menderma 10 juta lebih untuk tegakkan Darul Quran yang ketika saya pergi baru dirasmikan, kata mereka 9 hari oleh Presiden Majlis Agama Islam Singapura. Alhamdulillah. Saya terfikir di Malaysia, kita di Pulau Pinang untuk sebut-sebut kita nak bergerak aktif dengan dakwah non-Muslim, dan kalaulah boleh kita nak adakan satu bangunan khas supaya wujud satu prasarana supaya dakwah non-Muslim dapat bergerak dengan baik. Ada pejabatnya, kemudian ada auditoriumnya, ada bilik untuk buku-bukunya, tempat sumber rodokannya, ada bahagian ICT-nya, ada makmal-makmal kajian Islamnya. Saya teringinkan itu di Pulau Pinang, tapi nak kena cari dana. Dan bila cari dana tu kita tahu nak kena perlukan bantuan masyarakat. Alhamdulillah ada yang bantu, dapatlah RM1, RM2. Ada yang kata, ni 2 kupang 20 sen, ikhlas. Kalau bagi RM10 tak apa ikhlas. Mai 2 kupang yang ikhlas. 2 kupang ni bolehlah beli boci, insya-Allah. RM1 tambah berapa kupang boleh belilah mungkin akhbar harus perdana, insya-Allah. Nak beli bangunan boleh belok matilah dengan duit banyak tu. Bukan menghina sumbangan, tapi berbanding dengan orang Islam Singapura kita jauh lagi, insya-Allah. Jadi itu yang nak saya ceritakan, yang mungkin dapat mengetuk minda kita, insya-Allah. Jadi terima kasih atas perhatian anda. Semoga apa yang kita bicarakan kali ini mendatangkan kebaikan, pertama bagi saya sendiri dan juga anda tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Bagi anda yang melihat dari streaming laman web, semoga insya-Allah Allah juga memberkati anda dan berkorban masa untuk bersama-sama kita di sini. Kita sekarang berada di kompleks belia di Batu Uban, Pulau Pinang, Malaysia, dan semoga insya-Allah program seperti ini akan dapat kita teruskan. Cuma lagi sekali sebagai peringatan, pada minggu hadapan kita tidak ada di laman web dan tidak ada secara langsung di sini sebab saya ke Terengganu, tapi insya-Allah kita sambung pada Ahad yang berikutnya. Apa-apa yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmatan wa nura. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.